kasih. Ini apa? Instruction. Oh, cara nak minum dia? Dia ada dua. Satu mak, Ha? satu instruction. Okey, terima kasih. Alright. Okay. Air baru daripada Lovins. Dia ada bagi kad juga cara untuk minum. How to enjoy Lovins coffee. No straw, no stir, just sip the tea cream latte. Bismillah. Sedap juga. Yang sejuk 19 degree itu yang ni. Dia punya cawan. Tadi dia baru keluar daripada dia punya peti tu. Ni ada. Sedap gila. Every cup you purchase, bacalah sendiri. Bagus lah dia buat macam ni. Matcha dream. Sama juga dia punya cawan ni sejuk 19 degree. Macam aircon kat rumah aku lah. Bismillah. Oh, sedap gila. Ini dia kata dia punya susu dia buat sendiri. Aku tak tahu macam mana dia buat. Lepas tu matcha tadi kan dia ada macam godek-godek tadi kan. Lepas tu masuk dalam ni. Sedap. Yang dia bagi ni bukan setakat cara untuk minum, tapi bookmark. Kalau campur dua-dua macam mana Sedap. Ini menu terbaru daripada Lovins Coffee. Yang aku pergi ni dekat Mid Valley, dekat Center Point. Buka daripada 9 pagi sampai 10 malam.